Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuri Botak. Okey, hari ni aku ada benda aku nak share dengan korang. Okey, hari ni aku nak share tip kat korang sedikit. Okey, sebab aku nak menjawab pertanyaan aku punya viewer. Okey, dia komen macam ni. Dia kata, okey, abang, kat rumah saya bil elektrik saya tinggi lah. Okey, mungkinkah sebab saya pakai aircon? Ada tak cara atau tips untuk saya kurangkan saya punya bil elektrik atau jimatkan bil elektrik saya lah? Okey, dekat sini aku nak share kat korang salah satu tip yang korang boleh ikut. Okey, tapi sebelum tu, yang mana baru dalam channel aku, okey, aku minta sangat korang tolong like, share dan subscribe channel Kuri Botak. Okey, siapa yang nak tahu tip macam mana nak jimat elektrik, korang kena tonton video ni sampai habis. Okey, stay tune. Okey guys, kita sambung balik. Okey, aku nak share tip yang mudah ya, salah satu tip untuk korang jimat korang punya elektrik. Okey, di hadapan korang sekarang ada sebuah unit aircon kat bilik tidur aku sendiri. Okey, kat display korang boleh tengok 27 darjah Celsius. Okey, 27 darjah Celsius. Okey, ini tip yang aku nak share kat korang. Okey, biasanya korang tidur, katalah korang tidur pukul 10 malam. Okey, 10 malam korang tidur. Ni aku nak korang buat apa? Korang masuk korang punya bilik 9.30 malam. Korang masuk bilik korang 9.30 malam, korang onkan korang punya aircon. Okey, korang onkan korang punya aircon. Korang ambil korang punya remote, korang setkan kepada suhu paling minimum 16. Okey, kat display kita pun dah 16. Okey, korang biarkan aircon korang running dengan suhu 16 lebih kurang dalam 20 ke 30 minit sebelum korang masuk tidur. Okey, katakanlah korang dah running dalam 20 ke 30 minit. Okey, korang setkan semula suhu kepada suhu yang tinggi, 25, 26, 27 pun boleh, tak ada masalah. Okey, tujuan apa yang kita buat ni? Kita tak nak kita punya outdoor unit terus berjalan. Okey, selagi dia tak dapat kekalkan kawasan persekitaran dalam suhu 16, korang punya kompresor akan terus jalan dan korang punya elektrik akan terus naik dan terus naik. Okey, kita tak nak dia tak rehat langsung korang punya kompresor. Okey, bila korang set 27, dia tak teruk lah. Tapi dalam masa yang sama, bilik korang akan sejuk juga. Sebab apa? Tadi kan korang dah biarkan korang punya aircon running dengan suhu 16 dalam 20 ke 30 minit. Korang jangan risau, walaupun korang dah set tinggi dalam 25, 26, 27, tapi korang akan rasa juga suasana bilik korang tu akan terasa sejuk juga. Okey, sejuk juga walaupun tak dapat 100% macam korang set 16. Okey, tujuan kita nak jimatkan korang punya elektrik, dan bila elektrik korang jimat disebabkan kompresor korang dah kurang running. Okey, kurang running. Dia masalah dah sebab dia sentiasa running je. Bila korang set rendah, kompresor korang selagi dia tak dapat, dia akan duk running lah. Bila running, elektrik korang pun naik. Ini salah satu tip yang korang boleh follow. Okey, kalau korang tak percaya, lepas ni korang terus buat apa yang aku buat ni, dan korang compare korang punya bil elektrik korang daripada yang lepas ke yang terkini. Okey, okey, itu saja perkongsian aku. Okey, dan salah satu tip yang aku boleh bagi kat korang. Aku harap aku dah menjawab pertanyaan aku punya viewer tadi, cara nak jimat korang punya elektrik. Okey, korang boleh cuba tip ni. Okey, aku harap video aku ni bermanfaat, dan jangan lupa like, share dan subscribe channel aku Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.